Salam sejahtera dan selamat datang ke syarikat korporat Global Arashi Legacy Malaysia Sendirian Berhad. Saya Jessica, anak tamba dari kumpulan Brainy Badgers, akan membawa anda menyelami rantaian logistik Bumiputera, tempatan yang berjaya mengemudi kompleksiti perdagangan antarabangsa melalui lensa komunikasi antara budaya. Global Arashi Legacy ditubuhkan secara rasmi pada 1 September 2009 di Pelabuhan Klang, Selangor dan telah membina reputasi kukuh selama 18 tahun dalam industri pengangkutan dan perkapalan. Syarikat ini bukan sekadar ejen kastam berlesen, tetapi merupakan jambatan strategik yang menghubungkan rantaian bekalan dari China, Hamburg hingga ke Amerika Syarikat. Dalam segmen ini, kita akan melihat bagaimana teori dimensi nilai budaya Hofstede menjadi kunci utama dalam menguruskan transaksi bernilai jutaan ringgit sebulan. Daripada isu Guanxi di China sehingga ke ketepatan protokol di Jerman, jom kita saksikan bagaimana Global Arashi Legacy mengubah strategi komunikasi menjadi kecekapan operasi mereka. Terima kasih kerana terus bersama kami. Untuk mengemudi cabaran budaya ini, Global Arashi Legacy berpegang kepada teori dimensi nilai budaya Hofstede. Daripada 6 dimensi yang wujud, syarikat ini memfokuskan strategi syarikat ini kepada 3 dimensi paling kritikal. Pertama, mari kita lihat isu Guanxi atau hubungan yang saya sebutkan tadi. Ini berkait rapat dengan dimensi kolektivisme. Malaysia dan China berkongsi nilai yang hampir sama di mana kepentingan kumpulan diutamakan berbanding individu. Lihat sahaja contoh pada Oktober 2025. Apabila 50 kontena elektronik dari Shenzhen tertangguh, syarikat ini tidak menghantar email rasmi yang kaku. Sebaliknya, syarikat ini menggunakan pendekatan kolektif dengan mewujudkan kumpulan WhatsApp yang menggabungkan pembekal, pelanggan dan ejen kastam. Mesej syarikat ini mudah. Kami semua berusaha sama-sama selesaikan masalah ini. Pendekatan ini berjaya menyelesaikan isu tersebut dalam tempoh 24 jam dan menyelamatkan kontrak bernilai RM500,000. Ini bukti kuasa Guanxi. Kedua adalah jarak kuasa. Malaysia mempunyai skor jarak kuasa tertinggi di dunia, iaitu 100. Bermaksud, kita sangat menghormati hierarki dan pangkat. Ini cara syarikat terapkan apabila berurusan dengan pelanggan dari Indonesia. Contohnya, apabila berlaku isu kerosakan pada September lalu, staf junior syarikat ini tidak terus menjawab. Mereka melaporkan dahulu kepada pengurus atasan sebagai tanda hormat. Barulah permohonan maaf rasmi dikeluarkan. Namun, strategi syarikat ini berubah 180 darjah apabila berurusan dengan pelanggan Jerman yang mempunyai jarak kuasa rendah. Di sana, staf syarikat ini dibenarkan berkomunikasi terus secara terbuka tanpa birokrasi yang rumit. Akhir sekali, menjawab kepada persoalan tentang ketepatan protokol di Jerman, ini adalah di bawah dimensi penggelakan ketidakpastian. Jerman mempunyai skor tinggi, 65, yang bermaksud mereka sangat teliti dan tidak gemarkan risiko atau perkara yang sama-sama. Untuk memenangi kepercayaan mereka, Global Arashi melaksanakan simulasi U-Customs 48 jam sebelum kapal tiba. Syarikat ini memastikan setiap dokumen lengkap dan disemak berulang kali. Hasilnya, import mesin berat dari Hamburg pada November lepas berjaya masuk tanpa 1 sen pun penalti. Inilah cara syarikat mengubah teori akademik menjadi strategi bisnes yang menguntungkan. Persoalannya, adakah aplikasi teori ini benar-benar membawa hasil? Jawapannya adalah ya, impaknya sangat luar biasa. Pertama, kecekapan operasi meningkat secara drastik. Hasil daripada pemahaman budaya ini, Global Arashi berjaya mengurangkan salah faham budaya sebanyak 40%. Apa yang lebih mengagumkan, masa penyelesaian isu yang dahulunya mengambil masa 5 hari, kini dipendekkan kepada 2 hari sahaja. Ini bukan sekadar menjimatkan masa, tetapi menjimatkan kos operasi tahunan syarikat sebanyak RM300,000 kerana penalti kastam dan tuntutan pelanggan dapat dikurangkan. Kedua, keharmonian dan motivasi pasukan. Dimensi Hofstede membantu membina semangat pasukan yang lebih kukuh, terutamanya melalui pendekatan kolektif di Malaysia. Kaki tangan muda merasa lebih dihargai yang membawa kepada peningkatan kepuasan kerja sebanyak 25% dan mengurangkan kadar pekerja berhenti sebanyak 10%. Ketiga, pertumbuhan perniagaan dan reputasi global. Dengan kadar kelulusan sistem U-Customs yang mencapai 98%, syarikat telah mendapat kepercayaan tinggi daripada pelanggan antarabangsa. Kesannya, pada tahun 2025,
Global Arashi mencatatkan pertumbuhan pelanggan baharu sebanyak 30% dan berjaya memenangi tender ASEAN bernilai 5 juta ringgit. Inilah bukti bahawa apabila kita memahami budaya, kita bukan sahaja membina jambatan komunikasi, tetapi kita membina kejayaan perniagaan yang mampan di pentas dunia. Walaupun teori Hofstede membawa kejayaan, Global Arashi Legacy tetap berdepan realiti mencabar di lapangan. Cabaran ini bukan sekadar teori, tetapi ia meningkatkan aduan pelanggan sebanyak 15% setiap bulan dan menambah kos operasi RM200,000 setahun. Pertama, konflik gaya komunikasi digital. Pelanggan muda dari Amerika Syarikat dengan budaya individualisme tinggi mahukan respons sepantas kilat melalui Telegram atau WhatsApp. Namun, prosedur kastam Malaysia sangat formal dan mementingkan hierarki. Pertembungan ini pernah menyebabkan denda RM20,000 dalam satu kes import farmasutikal pada Ogos 2025. Kedua, jurang integrasi teknologi. Sistem U-Customs Malaysia sukar disepadukan dengan aplikasi pelanggan luar negara. Ini mengakibatkan 20% gangguan data jejak kontena yang akhirnya mencetuskan kebimbangan pelanggan. Ketiga, tekanan pengurusan bakat. Sebanyak 30% pekerja syarikat adalah staf baru yang belum mahir dengan aplikasi budaya. Akibatnya, berlaku konflik dalaman. Contohnya, staf muda berasa tertekan dengan budaya kerja kolektif sehingga menyumbang kepada kadar pusing ganti pekerja sebanyak 15%. Perjalanan Global Arashi membuktikan satu perkara penting. Budaya bukanlah penghalang tetapi jambatan utama menuju kejayaan global. Dengan menguasai teori Hofstede, syarikat bukan sahaja berjaya mengurangkan 40% salah faham komunikasi, malah mencapai tahap kecapan luar biasa dengan 98% kadar kelulusan kastam. Kita bukan sekadar melihat teori semata-mata, tetapi kita melihat hasil nyata peningkatan 30% pelanggan baru dan kejayaan meraih tender bernilai RM5 juta. Kekuatan sebenar syarikat ini terletak pada modal insan, kepuasan kerja meningkat 25%. Inilah asas kukuh untuk syarikat terus memacu ke arah visi pemimpin penghantaran halal ASEAN 2030. Inovasi masa depan seperti AI chat dan simulasi VR adalah bukti bahawa Global Arashi tidak hanya mengikut arus, tetapi mereka mencipta masa depan logistik yang lebih inklusif. Mari kita ingat, dalam dunia yang tanpa sempadan ini, memahami budaya adalah kunci yang membuka pintu kepada peluang yang tiada handia. Saya Jessica dari Brainy Badgers. Jumpa lagi.